mental disability, which is the system label me as ADHD lah, as inilah, as apa benda yang western country kata penyakit ni label ini kan, penyakit ini bipolar, penyakit ni itu adalah western country punya brand. Padahal benda-benda ni semua kau patah balik, aku memang mesti makan ubat aku. Tapi aku dapatlah kod ubat aku tu. Maknanya aku makan pagi aku 5 mg of Concerta, which is prescribed. Even doktor pun tak tahu aku prescribe apa, tapi aku prescribe diri sendiri, bercakap dengan doktor. Tapi kau kena tahu kod-kod tu supaya kau tak wang. Sebab benda ni adalah chemical. Tapi kau kenalah bilas dengan nutrition yang betul. So kalau hang tak makan ubat jadi macam mana? Tak fokus lah. Jadi. Tapi kalau aku tak makan ubat, aku boleh macam boleh go too far to that point yang macam aku boleh baca orang. Kau boleh baca apa yang dalam kepala otak aku? Aku macam nampak tadi aku cakap dengan hang apa tadi? Apa sih? Dia cakap aku yang semua tadi. Kena beritahu dia pun ni. Dia pun tak tahu. Dia cakap pada aku. Ulah sekali lagi dia patah. Tak nak puji kau sangat lah. Tapi I muka orang tu aku boleh. Sekarang kita macam kena makan ubat untuk kita tak nak nampak benda tu. So benda itu kita panggil indigo kids. Sebab doktor western country, when you go to science sangat, dia akan tahu dia takkan ni. Tapi whatever happen, you have to go to your spiritual punya ni. So which is kita kalau dalam spiritual kita, Islam punya ni, kod kita adalah Islam. Ada orang kod dia adalah lain. So ubat tu hang kena makan hari-hari? Aku makan hari-hari. Hari-hari kena makan? Tapi kalau macam sehari 2 kali, sehari 3 kali? Sehari 3 kali lah. Dia adalah sikit dia punya Concerta, lepas tu 5 mg of this. Sehari 3 kali kena makan ubat? Yalah, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa. Sebab tu aku jaga makan. Hang kalau dah makan ubat, lepas tu hang makan junk food. Sebab tu tak boleh. Hang kena minum air banyak. Lepas tu hang bilah balik dengan air kelapa. Hang kena bilah. So everything is balanced. You just have to find the right code. Because aku nak normalizekan ubat ni is because kadang-kadang ada orang sampai sakit, dia punya ego tak nak pergi jumpa psychiatrist sebab malu, stigma masyarakat. Lepas tu kau end up sampai teruk. Sampai tapi benda tu kau nak lawan. Macam kalau kau makan ubat, kau boleh lawan. Kau boleh bangun, kau makan ubat, kau ambil wuduk. Kalau dia punya bertimpa hempap tu macam, dia bukan kacau. Aku tak nampak benda kacau tu. Dia kacau yang macam, dia macam, kau tahu bipolar punya perang tak boleh bangun tu. Yang bipolar yang kalau dia punya low mood tu, yang tak boleh bangun dan malas nak reply. Cuba tanya budak Scoop berapa tahun aku nak reply message diorang. Itu aku pun bila dah low mood lah. So aku tak produktif. Tapi bila produktif sangat. Bila nak pergi fitness tu, kau nak dapat six pack, aku boleh gemuk tiba-tiba. Aku boleh six pack tiba-tiba. Because it calls western country calls dopamine punya ni lah, penyakit ADHD dan bipolar ni lah. Macam autism. Kadang-kadang autism ni kita tak tahu kenapa dia meroyan tiba-tiba kan. Ini macam aku tak tahu. Tapi nak buat macam mana, frekuensi diorang memang sangat penting. Sebab dah teknologi dah lain. Dah ada 5G, dah ada ini, dah ada begitu, dah ada begini. So that's why autism punya case increase. I don't know if doctor agree with me or not. But this is my opinion, which is I have my psychiatrist, which is not 100% on science or whatever. We still combine with spirituality. Kita kena combine with spirituality, kita combine with science. Kita tak boleh nak makan ubat je tapi kita tak buat apa-apa. Kita kena, meditation is very good. Bertafakur, which is bertafakur. Kalau sebut meditation kan orang kata aku Buddhism benda pula kan. The right word of penyampaian secara ini ialah bertafakur. Bertafakur betul, because if you want to solat pun before pun kena bertafakur juga, because you want to focus, which is I panggil conscious, khusyuk. Everything yang you buat you kena khusyuk, is because makan pun you kena khusyuk. Bila you nak ngumpat orang pun, air ni pun you telan balik, kena balik kat you. So benda tu semua I percaya. So memang I jaga energy I dekat rumah tu. Tak ada lansir ni tak ada aku bright kan saja. Putih tak ada. Aku ada painting yang colourful. Rumah aku putih. Macam bagi
Kadang-kadang orang yang macam dah tak tahan apa itu bipolar, apa itu skizo, apa itu ADHD dan diorang panggil sakit jiwa. Tapi padahal kita tak tahu nenek tok moyang diorang pakai apa. Tapi kena kat mereka. Dia pasti kesian mereka. Jadi kita tolong, kita tahu lah apa benda yang kita dah belajar selama 6 tahun ni benda.